Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share this video. Okay, hai, assalamualaikum guys. Ni adalah video YouTube pertama aku untuk forex trading. Sebelum aku share tentang education, apa yang aku dah pelajari selama 4 tahun aku trading, macam mana aku boleh masuk dalam industri ni, dan apa yang telah mengubah menjadi seorang full time trader, loss, MC, depo, semua. Sebelum aku jadi seorang full time trader, aku juga macam korang, join channel itu, join channel ni, follow signal buy, follow signal sell. Itu semua normal. So, pada tahun aku habis SPM, umur 17 tahun. Lepas tu umur 18, aku terus kerja. Aku tak nak sambung belajar, so aku terus kerja cari duit. Sebab apa? Sebab aku suka duit. Pas SPM tu aku memang teringin nak kerja H&M, kedai-kedai retail ni kan, Uniqlo. So aku dapat kerja H&M untuk full time gaji 1,800. Tolak EPF so apa semua tu dalam 1,600 lah. And then macam-macam aku cuba kerja ni dalam sebulan, 2 bulan. Aku tak boleh nak adapt. Sebab apa? Sebab aku ni bukan jenis dengar cakap orang. Sebab aku susah dengar cakap orang. So aku ambil jalan untuk aku berhenti kerja, tapi aku sambung kerja dekat tempat lain. Sebelum aku berniaga, aku bekerja dulu, ambil pengalaman, kumpul duit sikit untuk buat modal bisnes. Aku jual macam-macam benda, tapi salah satunya aku jual, kalau korang pernah dengar ni dulu, iaitu Chan Rata. Air tu, air viral, air Thailand tu kan, yang susu campur cincau. Aku sangat-sangat inspired dengan Sas, kalau korang kenal. Usahawan muda yang aku sangat inspirasikan. So aku nak jadi macam dia. So aku ambilkan Sas ni sebagai aku punya role model. Aku berniaga. Aku berniaga jalanan. Aku ambil stok, aku buka booth, aku berniaga, buka bonet kereta kan, jual macam-macam. Aku jual lagi sebenarnya cookies, aku buat kenci yang rempeyek tu kan. Sebenarnya aku berterima kasih dekat brand-brand ni juga, sebab aku banyak belajar daripada diorang macam mana nak jadi seorang agent, nak jadi seorang dropship. Sebulan aku boleh buat dalam untung bersih dalam 1,500 ke 2,000. Walaupun tak banyak, tapi sale tinggi lah. Sale dalam sebulan 5-6 ribu kita boleh buat sale, tapi untung bersih tu 1,500 ke 2,000. Dan itu memang tak ada apa-apa komitmen, hanya makan minum, kereta, motor pun dah habis bayar. Tapi time tu memang struggle lah dengan masalah cintanya, dengan girlfriend tak memahaminya. So aku pun dah start berniaga, so aku ada belajar jugalah kan. Tapi itulah kesilapan aku. Satunya sebab aku pun dulu boros. Ada duit sikit, beli kasut mahal, beli baju mahal. So untuk orang yang tengah berniaga sekarang ni, budak-budak, adik-adik yang kat luar sana, jangan boros. Nanti akan menyesal di kemudian hari. Sebab nak naik balik tu susah. Kadang-kadang bila sale tak ada, so aku jadikan give up jugalah. Tapi yang membuatkan aku tak give up tu sebenarnya kata-kata yang aku ni takkan berjaya, yang kau ni takkan berjaya. Kau dah lah tak sambung belajar. So benda-benda tu membuatkan aku jadi semangat. Lepas tu bila aku niaga pun dah start slow, aku mulakan aku punya perjalanan baru menjadi seorang Lalamove driver. Hantar barang kat rumah orang ni daripada point A ke point B, minyak tak ada, kena scam. Tu paling aku ingat sekali tu. Waktu tu aku punya dalam bank ada dalam 400. Sebab esok tu aku nak kena bayar kereta dah. Time tu aku dah kahwin. Time tu pun wife aku tengah pregnant. So bila aku buat Lalamove tu, kena scam. Dia nak bagi duit lebih, dia kata. Kena pancing dengan duit lebih sebab time tu aku memerlukan duit. Dia pancing aku dengan bayarkan dulu produk tu dekat orang tu, bayar 200.5, kejap lagi sampai dia bagi extra 100. Masalahnya daripada point A tu Ceras nak hantar pergi Klang. Dekat Klang sana tu. So aku pun dengan semangat hantar. Sampai dekat rumah orang tu kata, saya tak ada order pun. Saya tak ada order pun benda ni. Nama yang aku tunjuk kat orang tu ni order. Tak ada, dia tak kenal siapa. Dia panggil mak bapak dia apa semua keluar, mak ayah dia, nenek dia semua keluar. Dia cakap tak ada. You kena scam ni. Kena scam 200.5. Hilang. Sedih weh. Aku naik kereta nak pergi buat report tadi tu kan, nak nangis lah. Dalam bank aku tinggal 100. Dengan wife aku pun tengah pregnant, dengan aku dah tak ada duit. Call mak aku untuk pinjam RM50 untuk nak isi minyak. Minyak dah tak ada dah. Time tu memang minyak aku dah nak habis lah. Kalau tak isi minyak memang aku tak sampai Ceras. Dia kata dia belum gaji, so dia bagi aku RM20. So aku isi minyak RM20, 1 bar naik lah dalam 2 bar 3 bar je, setengah, tak sampai separuh. Minyak Azia tu tak sampai separuh untuk sampai ke Ceras balik. Aku dah buntu lah time tu nak buat apa kan. So aku ambil aku punya iPad waktu tu, cakap kat wife aku, tak apalah yang, kita gadai dulu iPad ni, ada rezeki kita beli balik. Dia ada emas, ada gelang emas, ada rantai, tapi aku cakap dia jangan gadaikan dulu, tak apa, simpan, tu you punya asset, it's okay. Aku gadaikan iPad, time tu malam tu happy juga, dapat 1,300 campur dengan balance aku ada 1,400 lebih. 400 lebih bayar, esok nak bayar kereta 400 lebih, aku tinggal balance 1,000. Bayangkan time tu aku ada RM1,000 pun aku happy gila. Aku ada, alhamdulillah yang ada 1,000 lagi duit. So dengan 1,000
yang aku ada tu, aku cuba survive slow-slow, buat Lala Move. Aku start buat Lala Move daripada pukul 12 tengah hari sampai ke tengah malam, pukul 12 malam. 12 jam aku buat. Boleh lah sehari buat dalam 100 ke 150 ringgit. Tolak minyak, tolak makan minum adalah dalam 70 lah, 70 ringgit sehari. So 70 ringgit tu darab lah. Sebulan aku dapat buat dalam 1,700 je weh. Dah nak dekat musim raya. So bila nak dekat musim raya ni, aku ambil jalan untuk buat projek raya Elrah eksklusif. Projek raya tu untung aku dalam 10,000. Tapi selepas bayar investor, tolak dengan stok tak habis, aku kena tanggung. So aku pakai, so tinggal dalam 2-3 ribu je untung aku. Tapi penat, memang penat gila. Time tu aku bawa van. Hari kedua buka booth, van rosak pula. Sebenarnya aku dah buat projek raya ni lebih kurang dah 3 tahun. Tapi macam tu lah, aku buat sebagai ejen, tak keluar stok. So untung sikit lah, untung tak banyak. Untung dalam 1,000 lebih, 2,000 ringgit, 3,000 boleh lah. Sebagai dropship cukup lah. So aku kena fikirkan jalan selepas projek raya apa aku nak kena buat. Bila dah settle semua tu, sampailah fasa terdetik aku nak belajar. Wife aku sebenarnya dia dah belajar dah. Dia dah ambil personal coaching. Time tu dia belajar dengan siapa aku tak ingat. 2 kali personal coaching RM500. Time tu aku ikut. Time tu aku tengok aku memang tak tahu apa pun. So aku biar je lah. Selepas daripada tu, aku cakap kat dia aku nak belajar forex betul-betul. Dan aku nak jadi seorang IB. Yelah, memang orang kata lah IB boleh buat duit. Tak, sebenarnya nak jadi IB ni tak indah yang disangka. Kau ada nama, kau jadi IB, okey. Untuk orang yang tak ada nama, kau nak struggle, nak ambil kepercayaan orang untuk belajar dengan kau ingat senang ke benda tu? Kalau kau tak datang daripada mana, tiba-tiba datang, kau cakap kau nak jadi IB, kau nak ajar orang, kau buat channel, kau ingat orang nak percaya ke benda tu? Tak, susah. Inilah perjalanan aku, rezeki. Lepas aku dah kata dekat wife aku untuk aku nak belajar, aku nak jadi seorang IB, nak jadi trader lah. Saya rasa ni last bullet, last peluang lah. Kalau forex ni tak jadi, I kena kembali balik untuk jadi Lala Move ataupun buat bisnes tepi jalan. Lepas aku borak dengan wife aku pasal benda tu, 2 hari selepas tu ada orang offer sesiapa yang nak belajar menjadi seorang IB dan juga trader yang nak ada channel sendiri, income sebulan dalam 20 ke 30 ribu ringgit tak lari. Program itu dinamakan The Next Alpha Program. Dulu aku follow Signal dan follow channel Alpha Rush. So aku pergilah belajar. Kena bayar tau, kena bayar dalam RM5,000 tu, duit memang tak ada. So aku jual motor aku dalam dapat RM4,000, mak ayah aku tambah lagi RM1,000. Aku dapat bayar balik mak ayah aku duit RM5,000 yang aku pinjam tu. Motor yang aku dah jual tu bukan RM5,000 je aku dapat bagi, tapi sebenarnya lebih banyak. Dah lah wife aku baru lepas bersalin dekat hospital. Aku datang time on the way, tengah buat Lala Move, aku depo dengan berharap hari ni aku dapat boleh buat RM50, RM100. Okey lah. Tengah drive nak pergi hospital, malam tu ada news set up. Berhenti tepi jalan. Waktu tu aku tak tahu trade news ni buy ke sell ke, kena tekan macam mana, FL letak macam mana ke. Boom, aku entry. MC. Account tu MC $50 tu. Dekat dalam kereta aku termenung dekat tepi jalan tu. Weh, ni duit aku dah habis kosong. Nak bergelenang air mata aku. Aku cakap wife aku dah MC dah. Dah lost straight. Baru je depo. Malam dah lost. So aku biarlah dulu. Lepas tu, lepas dah keluar daripada hospital semua, and then aku adalah ada problem dengan family aku. Aku pun nak pergi program The Next Alpha dah time tu. So aku hantar wife aku balik kampung dan aku minta lah doa bini aku. Aku cakap kat dia yang you doakan I pergi ni adalah satu pengorbanan untuk I nak berjaya, untuk kita juga satu family apa semualah. So time daripada Johor tu aku nak balik KL, dalam kereta aku menangis seorang-seorang atau tak. Aku cakap kali ni aku kena berjaya. Aku kena berjaya. So aku datang dengan harapan yang aku nak mengubah nasib family aku. Bila aku datang dekat program tu, aku seorang je time tu datang dengan modal, itu pun aku pinjam bini aku $100. Time tu ada captain dengan Cikgu Reza. So diorang kata untuk datang program ni kena ada spare capital untuk nak trade. So aku macam $100 ni aku berharapkan dalam masa sebulan 2 bulan tu aku boleh lah flip 100 pergi $1,000 ke. Happy jugalah dapat RM4,000 dapat balik modal untuk aku ni. Aku datang semua, ada yang pakai Mercedes, ada yang pakai Honda, ada yang pakai kereta SUV, pakai Alphard. Aku je datang dengan Azia. Adalah lagi satu orang kawan aku juga pakai Azia. Bila disoal pasal modal, diorang semua ada ready. Berapa you ada modal trade? Cakap ada $1,000. Yang ni ada $2,000. Abang ni ada $5,000. Paling busuk orang kat situ, paling busuk lah ada $500. Aku je ada $100. Itu pun duit lah. Dalam bank aku tinggal RM200 macam tu je. So aku belajar. Dekat program tu aku belajar banyak benda. Tapi mula-mula aku memang rasakan boleh ke buat RM20,000, RM30,000 sebulan jadi seorang IB. Aku fikir macam boleh kot, sebab kalau tak macam mana orang boleh pakai kereta mewah-mewah, duit kepuk-kepuk pergi sana sini. Tapi rupanya tak seindah yang disangka dan tak semudah yang disangka.
So dalam masa 2 bulan, 3 bulan yang aku belajar tu, sebenarnya aku nak kenal forex trading ni macam mana. Batch aku adalah batch yang pertama. So aku dapat suka yang memang betul-betul nak ubah hidup, memang betul-betul susah. Ada yang 50% juga diorang pun tengah struggle nak ubah hidup kan. Walaupun nak ubah hidup tapi diorang pakai kereta mewah, duit ada lagi lah. Aku memang tak ada apa. Bulan seterusnya, bulan kedua tu, itu yang duit terakhir $100 aku MC. Minta wife aku lah, aku minta kat dia, boleh tak gadaikan dulu emas dia untuk aku nak buat modal trade. Itulah sebenarnya pengorbanan wife aku untuk aku. Tak semua perempuan boleh ada benda tu. Walaupun dah kahwin, tapi kau sebagai seorang lelaki pun, kau jangan lupakan isteri kau kalau kau dah senang. Bila aku balik rumah waktu tu, aku sedar yang aku derhaka lah dengan mak aku, dengan ayah aku sebab aku melawan diorang kan. Aku balik, aku betul-betul kali ni aku nak minta maaf, nak minta doa diorang untuk aku nak berjaya. Aku minta maaf, aku cium kaki mak ayah aku minta maaf. Memang menangis lah. Memang betul-betul minta maaf. Dapat lagi satu doa daripada isteri juga, doakan untuk aku berjaya. Aku ada 1, 2, 3 doa mak, doa ayah dan doa seorang isteri. 3 doa yang sangat power untuk aku betul-betul ubah kehidupan aku. Bila aku keluar je daripada program tu, boom, satu keajaiban berlaku di mana time tu Captain Arash dia contact aku, dia kata, Syaz, awak seorang yang perform dalam kita punya program, jadi awak layak untuk dipromote. Sebab aku buat betul-betul benda tu. Aku sungguh-sungguh, aku follow apa yang diajar, aku tak tidur malam, aku buat apa yang disuruh. Time tu dia promote aku dalam channel dia. Dia cakap siapa nak join, boleh join channel Syaz ni. Dia ada nak buka personal coaching, siapa yang nak belajar trading dengan dia, masuk dia punya channel, contact admin terus. Boom! Kau tahu tak, daripada channel aku tu subscribers dalam 30 orang, dalam masa 1 hari masuk jadi 2,000 lebih 100 orang chat. Tapi yang aku ambil waktu tu hanyalah 15 orang sahaja. Aku collect malam tu saja RM15,000 orang bayar untuk nak belajar trading aku. Personal coaching aku pun tak mahal, untuk 5 session RM1,000 waktu tu lah. So bila aku dah buka VIP aku dalam 250 ke 300 orang time tu. And then bila aku buat kelas setiap malam dengan dorang, aku ajar ramai yang faham. Mungkin ada juga yang tak faham, yang keep trade MC Depo. Dan ada juga yang boleh konsisten dengan aku sampai sekarang. Kau bayangkan dalam masa 3 bulan selepas tu, aku dapat rasa income yang aku tak pernah rasa dalam kehidupan aku. Paling banyak aku hit waktu tu ialah bulan Januari 2024. So aku memang, ya Allah, aku macam tak sangka aku boleh buat sebanyak itu. Setahun tu aku dapat maintain yang amount 6 angka lah. Tapi sekarang aku fokus yang ada je klien dalam 20 orang yang betul-betul stay dengan aku. Aku ajar diorang trading betul-betul, konsisten withdraw hari-hari, tak perlu tekan banyak-banyak. Channel aku dah tak macam dulu, bagi sehari 20 signal, 30 signal. Sebab orang tak boleh nak konsisten pun. So aku punya step trading sekarang, aku lebih fokus kepada on education. Grow sikit, 1-2 setup satu hari, 3-4 setup, fokus education. IB memang boleh buat duit, trading memang boleh buat duit. So daripada aku punya cerita ni, nak dikatakan aku daripada seorang pakai Azia, sekarang aku bolehlah, Alhamdulillah, nak kata berjaya tak berjaya lagi, tapi mampu untuk upgrade kereta untuk keselesaan family, dapat bagi apa-apa yang wife aku nak. Alhamdulillah lah, dah boleh sekarang. Dulu nak makan kedai Melayu pun, kedai warung pun nak kena share 2, nak beli barang-barang mewah apatah lagi. Apa yang aku boleh nasihatkan kalau korang yang baru, tak kisahlah kau berniaga ke, baru buat IB ke, baru trading ke, jangan cepat sangat enjoy profit. Moral of the story is, apa yang kau buat sebenarnya, kau buat baik dengan orang, kau betul-betul ikhlas bantu orang, kau kena ada doa, keberkatan daripada mak ayah, dan juga kalau kau ada isteri, daripada isteri ataupun suami. Sebab tanpa doa diorang, kita tak dekat mana-mana. InsyaAllah lepas video ni, kau dah tengok sampai habis, aku akan start sharing education basic to advance, macam mana aku entry, macam mana aku boleh fahamkan market, apa yang setup aku selalu gunakan. Aku akan share chapter by chapter dalam YouTube aku. Jangan lupa subscribe dulu, turn on notification. Aku doakan korang semua berjaya, kaya, yang mana tengok video ni sampai habis. InsyaAllah, I'll see you guys in the next video. Ciao.